Abang nak cakap sikit, khas untuk korang yang buat kerja sebagai rent atau ejen hartanah. Kita ni hari-hari bantu orang beli dan jual rumah, betul tak? Tapi pernah tak terlintas dalam fikiran kita, apa akan jadi kepada rumah tersebut kalau suatu hari nanti pemiliknya dah tak ada? Siapa akan urus? Anak-anak, adik-beradik, isteri, suami? Siapa agaknya yang tahu bagaimana nak urus harta pusaka yang ditinggalkan? Harta bernilai ratusan ribu, berjuta-juta, boleh beku bertahun-tahun kalau tak ada perancangan awal. Tahu tak ni? Sebab tu sekarang sebenarnya makin ramai ejen hartanah mula tambah portfolio dalam bidang takaful dan pewarisan harta Islam ni. Mereka ni bukan sekadar nak tambah ilmu, tapi betul-betul nak bantu klien dari awal sampailah akhir. Kita tambah value dalam servis kita. Macam. Dan siapa yang join tim abang ada satu presentation khas yang boleh bantu korang explain dan close deal dengan klien property korang lepas ni dengan mudah. Kalau rasa ini satu tanggungjawab kita bersama, DM abang. Abang akan tunjukkan jalannya. Dan jangan lupa follow semua media sosial abang. Benda ni besar dan ramai orang lagi belum tahu. Jom